Sampai bilakah aku harus menanti? Hai, mana pula lah perempuan aku ni. Nyanyi baru sampai. Kenapa lambat sangat? You tak faham I Memang tak faham. I kan perempuan. I nak kena make up, nak kena buat rambut, nak kena gosok baju, nak kena cari handbag. Habis lepas tu nak pilih kasut dengan stokin. Ish, you ni. Boring tak? You tengok apa tu? Tak apa-apa lah. Tak apa-apa. Sekarang baru ingat. Siapa perempuan tu? Perempuan mana? Siapa? Yelah, pasal dia lah yang you tinggalkan I. Tinggalkan you? Tapi I'm with you. You ni memang tak faham lah. Apa I tak faham? Tadi memang I tak faham. Sekarang apa ni? Apa you cakap ni? Siapa perempuan tu? Perempuan yang dalam mimpi I lah. Itu mimpi je lah. Yelah, dalam mimpi tu you yang tinggalkan I. What the fuck? Okay, I'm sorry. Kalau dalam mimpi tu I tinggalkan you, I takkan tinggalkan you, okay? So sekarang kita makan? Okay lah. Okay, so you nak pergi mana? Ikut you je lah. Kau nanti. Tapi kalau I suggest nanti you tak suka. Alah, anything lah. I ikut you je. Okay kau kita pergi McD tak? McD tak nak lah fast food. Kita pergi KFC tak? Favourite tu. KFC? Tak nak lah fast food lagi. You tak faham I lah. Tapi you nak makan mana? Alah, ikut you je lah. A few moments later. Kenyang ni. Betul pedal tadi. You. Apa dia? I nak tanya you something boleh tak? Boleh. Okay, you tengok I. You rasa kan I gemuk tak? Gemuk? Tak ada lah. Mana gemuk? Betul-betul lah. Cakap you tengok betul-betul ni. Betul. Tak gemuk. Okay, jujur. Cakap betul-betul. You rasa I gemuk ke tidak? Jujur? Betul tak marah Sikit je. Jadi betul lah you cakap I ni gemuk? Tak, bukan. You tak faham I lah.